Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup. Okey, semalam pak mentuaku suruh lakiku bawa pergi kedai daging halal. Pergi kedai daging halal punyalah belambak dia beli. Rupanya dia beli belambak tu untuk daku, untuk kita orang. Sebab daku almost everyday masak untuk diorang, tapi sekarang dah stop sebab dia punya bacaan darah dia tak bagus. Dia tak boleh makan masin. Oh, makanan daku masak semua masin. So in the end, dia nak membalas budi katnya. Dia belikan banyak daging. Masya Allah, banyak barang-barang halal. Ni sausage dah guna sikit semalam ni. Sausage ada merguez, ada yang biasa punya. Ini daripada fresh meat tau. Yang dalamnya aku tak tahu apa lagi lah dia beli. Ya Allah, ya Tuhan. Oh, dia beli apa ni? Lamb. Ini adalah lamb. Dan ini adalah, aduh, banyak ni aku kena bekukan ya. Brochet. Macam sate ayam tu yang dah marinate Arabic style. Tu dia, brochet. Brochet tu macam daging atau apa-apa yang dicucuk dengan lidi lah. Macam ala-ala sate lah. Ini adalah ayam yang telah di-marinate dengan Arabic spices dekat kedai daging halal tu. Banyaknya. So ni kena buat malam ni. Lepas tu ni yang tadi dah aku cakap, merguez. Sebab hari tu dah guna sikit. Ada ni, dengan ni nak buat untuk Cik Syifa untuk lunch dia. Lepas tu ada lamb sikit. Lepas tu ada daging. Ya Allah, aku baru ingat nak beli daging. Rupanya dia dah belikan. Masya Allah, berapa kilo ni mau? 2 kilo kot. 3 kilo. Alhamdulillah. Rezeki. Okey, memandangkan. Memandangkan Cik Syifa seorang ni tak puasa. Marilah kita masak lunch untuk Cik Syifa. Basically itu adalah rice stick Vietnamian tu dah aku guna untuk noodle. Lepas tu ini adalah fresh sausage daripada yang pak mentuku beli dekat kedai halal. Dan ada green peas untuk dia makan adalah sayuran. Jadi dah aku nak suapkan dia and make sure dia makan. Tak tahu habis ke tidak ni, kita tengok. Dia lunch untuk Cik Syifa sayang. Tu dia tiap-tiap hari bulan puasa ni Masya Allah memasak aja. Lepas tu tengok YouTube ada memanjang je resepi kan. Itulah dia. Marah tu dia dah lapar. Ini adalah menu hari Isnin hari tu, menu hari Selasa, hari Rabu, ini adalah hari Khamis malam. Nantikan resepi far beef ni ya. Minggu ni lah, weekend ni dah aku akan letak. So hari ni hari Jumaat, apakah menu kita hari Jumaat? Aku dah buat adalah brochet. Macam brochet yang pak mentuaku bagi, brochet upule, maknanya sate ayam lah. Not really sate, I don't know how do you chicken skew ya, whatever you call it. Jadi hari ni, buka puasa hari ni adalah brochet upule. Lepas tu dah aku nak gorengkan sikit maybe yang fried Vietnamese noodles. Budak tu dah drama. Lepas tu untuk makanan brochet ni dah aku nak buat sort of like kuah kacang yang tak pedas yang menjadi favourite family ku, makan kuah kacang. So sedap di marinate atas ni. Lepas tu kemungkinan kalau dah aku rajin dah aku nak buat tart nenas. It all bergantung pada Cik Syifa. Tart nenas probably untuk kuih raya. Dan juga dah aku nak habiskan buat popia gulung. Itu adalah projekku untuk hari ini. Macam inilah aktiviti aku semenjak Ramadan ni. Dan juga semenjak tourism down ni. So kita replacekan kerja kita dengan benda lain. So kita kena diversify kita punya pekerjaan ya. Mungkin orang ingat dia ni buat video macam banyak masa. Hanya orang yang producing video saja mereka tahu kerja-kerja dan effort yang kena buat untuk produce video, untuk edit, untuk tengok balik kat sana sini. So it's a work tau. Bukannya senang seperti yang orang sangkakan. Ia memerlukan masa. Editing, walaupun editing simple dah aku buat pun makan berjam-jam juga. Sebab dah aku dah handle memasak lagi anak-anak lagi kan. So quite challenging. So this is my new job. And Alhamdulillah anak-anak is happy. Sebab berbagai resepi buat setiap hari dan happy. Homemade.
So sekarang ni even banyak resepi-resepi yang biasanya makan kat kedai, sekarang ni bila tengok, oh aku boleh masak sendiri, aku boleh masak sendiri. Dan amazingly ada makanan yang lebih sedap daripada kat kedai. So I'm gonna stick to eating at home kalau ada certain food tu. Macam tu, harapnya aura memasak ni berkekalan lah. Anyway, so itulah dia kemungkinan. Kita tengok dapat tak aku laksanakan menu hari Jumaat ini, iaitu kuah kacang. Assalamualaikum bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Hari ini saya nak masak pad thai. Konon-konon ala-ala pad thai lah. So mari kita dengan api yang sangat kuat ya. Kita guna kuali cap ayam kita. Ratakan seluruh kuali kita. Tergolek pula keluar. Macam tu. Ratakan ya dengan api yang sangat kuat. Itulah cara pad thai supaya dia ada burnt taste ya. Kemudian kita terus masukkan bawang putih. Kacau selama 5 saat. Kemudian aku nak masukkan sedikit udang kering dan juga taufu. Api lagi. Kita ketepikan dan masukkan, biasanya guna ayam tapi aku guna daging ya. Daging yang telah dihiris-hiris halus, nipis-nipis ya. Daging ni sebab dia dihiris-hiris nipis, jadi dia tidak memerlukan masak dengan lama ya. Tapi gunakan dengan api yang sangat besar. Aku memang gunakan api yang sangat besar. Kemudian kita ketepikan lah, dan kita nak masukkan telur 2 biji. Telur ni biarkan dia half cook, baru kita kacau. Bila kita kacau ya, dia dah half cook. Kemudian aku nak masukkan noodles yang telah direndam dalam air. Ini adalah dipanggil rice sticks ya. Dan kita kacau lah sampai dia spati. Kemudian kita masukkan mixture sauce.
Okey, sekarang dah aku nak masukkan tauge. Dah aku adalah peminat tauge, so dah aku letak tauge banyak-banyak. Kemudian nak masukkan daun kucai. Daun kucai dalam segenggam. Dan kita okey, ini lebih kurang setengah mangkuk kacang yang telah ditumbuk. Jadi dah aku nak masukkan setengah saja. Dan kita kacau sebati. Tu peux venir cuire Sinki, s'il te plaît. Itu dengan fair tu dah. Oui, mais attends, j'enlève d'abord les pattes. Non, j'ai pas rappelé. En plus, il y a plein de bateaux dans le salon. Ini dia juga dah berbuka puasa yang simple. Peas, kacang peas. Ni pad thai my version. Patutnya dia lagi gelap tapi dah aku tak ada kicap dah. Ini Ida did aperitif. Dan ini adalah yang Pak Mentuku belikan dan dah aku masak sebab dia dah marinated. Daripada kedai daging halal tu. Ni ayam. Ida buat air untuk everyone macam ni. Like this. So, bon appétit. Ni anak yang sangat baik. Dia tengok mak dia kepenatan. Dia kata jangan buat banyak sangat mama. Nanti mama pengsan. Dia tengok dah ke muka dah lain macam kan. Alhamdulillah bakal doktor ni. Amin. Doakan dia ya. Supaya dia belajar pada pandai. Dipermudahkan urusan dia. Sebab dia anak yang sangat baik. Alhamdulillah. Menanti waktu mata dah macam nak blackout dah ni ya. Makan cik. Il n'y a pas de couteau, Amy. Il n'y a pas de couteau. J'arrête le couteau, s'il te plaît. Bon, c'est saumon en fait. Mais dedans, ça va l'air. Alors que j'aime pas le truc autour. Inilah dia tart versi orang perantau belajar sendiri kan. Rupanya memang kurang. Kejap lagi nak rasa dia punya. Adakah hanya luaran saja yang tak cantik tapi di dalamnya sedap sekali. Kita tengok seperti kari pap berpusing balik hari tu. So kita tengok kejap lagi. So inilah dia. Ini bila tengok muka hasil tart ni pun dah aku jadi lemah long lie. Kenapalah semuanya tidak berjaya. So adalah sedikit down. Tapi kita rasa sekejap lagi dan mungkin mood akan up bila rasa tart ini. Ya. Marilah kita rasa tart cantik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alah tart. Sedap tapi tekstur dia kurang lembut macam yang biasa makan kat Malaysia tu. Ada yang dah aku kena improve. Apa yang silapnya tadi yang I have to improve. Okey, walaupun color dia a bit pucat tapi dia sangat sedap. Dengan tekstur bersama dengan sos pedas tu dan kacang hancur tu sangat sedap. Je me rappelle, il y avait un espèce de Koh-Lanta sur Gulli. Genre, c'était dans ça, là. Je me souviens pas comment ça. Les canards. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.